Dia kata 25,000 tu hard maksimum. Dia kata ada yang 13,000, ada yang 15,000, yang ada yang 17,000. Tapi bagi saya sekarang ni, kita sebenarnya tak perlukan lebih banyak penjelasan daripada Ngakor Meng. Saya rasa lebih banyak dia jelaskan, lebih banyak kita pening. Sekarang ni dia dah minta Azam Baki untuk datang minum teh dengan dia. Saya tak tahu pula yang minum teh ni masuk siasat, dan saya tak tahu pula Azam Baki bila siasat mana-mana pihak dia akan minum teh dengan mereka. Tu agak pelik. Tetapi apa pun biadab untuk seorang menteri panggil ketua agensi yang sepatutnya bebas untuk datang minum teh dengan dia. Itu biadab. Pada saya biadab. Oh, ramai yang sindir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang sindir. Ramai yang sindir malam ni bersama dengan saya, Tun Faisal Ismail. Sebelah saya tidak asing lagi yang berhormat Dr. Afif Bahardin, tim Kartel. Dan bersama saya juga saudara Naim Brandish, pempengaruh TikTok yang maha hebat, yang banyak kali kena buat akaun baru. Pemegang buat rekod. Apa khabar semua? Okey. Alhamdulillah. Malam ini ramai yang sindir. Ramai yang sindir Ngakor Meng. Kios Gajah Putih. Kios berantu. Ramai yang sindir sebab kios tu pertamanya harga dia mahal. Myvi, bukan Myvi, Azia pun baru 22,000. Yang 1.0 tu kan. Ini kios boleh sampai 34,000, 25,000 dia orang kata. Ramai yang sindir juga sebab kalau kita pergi di banyak kawasan, di Tapah itu pun kosong. Di kawasan saya di Nilai itu pun kosong. Di Putrajaya dekat bus station hari itu saya nampak kosong. Sekarang saya tak tahulah ada isi ke tak, tapi yang hari itu saya nampak kosong. So sebab itu orang kata itu kios Gajah Putih. Dan hari ini kita dengar jawapan daripada Menteri KPKT Ngakor Meng. Nampak dia agak koyak sikit lah bila ditanya macam-macam soalan, dia macam tak sabar. Bodoh-bodoh sombong pun semua keluar. Apa cerita YB? Ini Ngakor Meng ni apa cerita? Ini kawan YB dulu masa dalam Pakatan Harapan. Dia Ngakor Meng ni saya tengok tadi dia punya PC dan ugutan yang dia buat. Nak saman sebagainya, panggil MC. Saya macam ni lah, orang yang suka ugut ni dia perangai macam komunis lah. Komunis dulu pergi kampung-kampung kan, ugut, nakut-nakutkan orang, paksa suruh bagi beras semua. Ni lebih kurang lah perangai sama. Dan saya rasa Ngakor Meng tak perlu melatah, tak perlu nak ugut. Perkara yang dibangkitkan ni soal tata kelola lah. Sebab bila tengok kios ni, My Kios ni, dia bermula sekitar saya ingat tahun lepas 2023. 2023 dia dah start mula. Lepas PRN tu di Selangor, terutamanya di kawasan saya Taman Medan, memang saya nampak banyaklah kios-kios tu dinaikkan. Tu kios 1.0, harga dia lebih kurang dalam 16,000 ringgit. Bajet 50 juta untuk 3,000 lebih. Yang itu pun masih tak berisi lagi sampai sekarang. Oh, masih di kawasan saya. Taman Medan? Ini Taman Medan. Banyak. Bahkan yang kalau tengok ada satu kata saya ketua pemuda MC Pahang. Dia so dari apa nama dia? Wong Siman. Dia turun tu sebenarnya di kawasan saya tu. Di Taman Medan. Yang video dia tunjuk kios. Video tu di Taman Medan. Di Taman Medan. Bila saya tengok kosong tu. Saya tengok dan saya sendiri sebenarnya dah berhubung dengan ahli majlis, berhubung dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Saya tanya tentang keberadaan kios ni, tentang permohonan, bagaimana nak masuk dan sebagainya. Kenapa orang tak masuk, macam-macam lah. Ada yang kata lokasi tak bagus, ada yang kata kios tu tak boleh nak mesra peniaga, kedudukan kios tu yang tak stabil sebab dia ada kadang dia tempat dia letak tu tak berapa sesuai, sengit apa semua sebagainya lah. Macam hal itu yang tempat yang saudari Wong lalu tu yang dia tunjuk tu, mulanya betul-betul atas divider jalan. Atas pembagi jalan tu santak sampai tepi jalan. Yang mana asalnya dah jadi pejalan kaki.
tutup jalan kaki tu. Dia dah makan penjalan kaki. Tutup Oh, jalan kaki tu. Sampai berapa unit tu? saya ingat dekat situ je ada dekat 10-12 unit. Oh. Sampai saya berhubung dengan ahli majlis, kebetulan kita ada hubungan baik dengan ahli majlis, saya maklum pada ahli majlis, saya kata kenapa tidak dialihkan sedikit apa semualah. Yalah, pejalan kaki tu kan. Ya, jadi akhirnya dialihkan lah. Sebab kanonnya konsepnya adalah drive-thru. Mana orang datang berhenti kereta tu pergi. Tapi saya kata tak logik. Ini jalan utama. Bila saya Tapi itu di kawasan YB. ya, Di kawasan lain, dia letak betul-betul kat atas tempat parking. ya. Dan orang menyampah pula, orang nak parking susah. Ya, jadi bila saya tengok isu ni, saya tengok dia seolah-olah tak ada perancangan yang konkret. Dengan Komeng cuba untuk justify kononnya ni untuk membantu B40, untuk membantu peniaga-peniaga yang tak ada lesen dan sebagainya. Saya merasakan sebenarnya peniaga tanpa lesen ini, saya dah deal dengan peniaga tanpa lesen ni di Pulau Pinang dulu cukup lama. Kita kena educate peniaga-peniaga kita ni bukan dengan bagi kios seperti itu. Peniaga tanpa lesen ni selalunya di mana? Tepi jalan, simpang dan sebagainya, kawasan yang mungkin jadi tumpuan orang, mereka nak berniaga. Dan mereka ni berniaga, dia ada timing. Dia ada waktu puncak dia. Seharusnya yang kita didik peniaga-peniaga yang tepi jalan seperti ini adalah kita beri mereka lesen yang ada tempoh. Mana lesen sementara dan tidak ada struktur kekal. Tetap. Sebab dalam apa juga perancangan perbandaran, apa saja struktur yang nak dibina mesti mengambil kira dari segi kesesaan pejalan kaki, keselamatan jalan. Just imagine punya banyak bersusun tepi jalan utama besar. Jalan utama besar, katalah ditakdirkan satu hari, na'udzubillah, satu kereta terbabas, langgar kios ni, tak ada masalah. Masalah kan? Benda tu saya nampak tak ada dalam pemikiran Komeng ketika nak melaksanakan program. Sebab tu saya sebut tadi, yang mereka nak adalah lesen. Bukan mereka nak kios. Yang nak bekal kios ni orang yang nak buat duit je. Maksudnya jawapan tu tak betul lah. Dia bukan pasal lesen. Jadi kalau kata betul isu dia peniaga tak ada lesen, then address isu dia. Okey, tempat ni sesuai tak nak berniaga? Tak sesuai. Boleh tak kita buat berkala? Maknanya contoh hujung minggu atau petang atau malam, waktu trafik tak banyak, tak boleh tinggal barang, buka, tutup balik dan sebagainya. Dan sekarang ni ada macam-macam konsep lain juga. Konsep contoh orang pakai food truck dan sebagainya, mana peniaga boleh je datang. Yang kita nak tiba-tiba erect struktur kekal dalam keadaan majlis, majoriti majlis lah, PBT dah bina medan selera, dah bina medan makan, belanja berjuta-juta, buat bangunan perniagaan, arkad perniagaan dan sebagainya, kosong. Apa justifikasi yang letak kios kononnya nak membantu B40? Sekejap Naim setuju. Dia buat banyak-banyak apa tu, sebenarnya dah ada arkad dah. Yang itu kosong. Kalau nak address masalah peniaga tak lesen, bukan caranya. Apa pandangan Naim dalam kes kios ni sebenarnya? Apa yang paling glaring yang tak kena ni? Bagi saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh YB Afif. Okeylah, pertama sekali saya setuju dengan cadangan untuk kerajaan membantu peniaga kecil. Itu memang bagus. Dan sewa untuk kios ni pun sangat rendah, RM10 sebulan, RM10 sehari ataupun RM300 sebulan. Tetapi bagi saya masalah ini berpunca kerana ada mismatch between apa yang kerajaan rasa peniaga perlukan dan apa yang peniaga sebenarnya betul-betul perlukan, seperti YB Afif sebut tadi. Pasal bagi saya sangat tidak masuk akal untuk kerajaan memilih tempat-tempat kios yang memang tak ada orang datang. Maksudnya memang tak ada study lah. Kajian keboleh pasaran, ada kajian keboleh laksanaan. Betul. Peniaga-peniaga ni diorang akan cari tempat-tempat yang hotspot, tempat-tempat yang sesuai. Diorang akan tengok tempat-tempat yang kereta boleh parking, trafik dia banyak, pasal diorang akan memikirkan keuntungan mereka. Tapi kalau kementerian ataupun PBT memilih kawasan-kawasan yang memang tak ada orang datang, kios-kios tu memang akan kosong lah. Dan peniaga-peniaga pun walaupun harga dia murah, tapi kalau tak ada orang datang memang tak laku juga. Saya bagi contoh seperti kios di Sepang misalnya, dia punya occupancy rate is 20%. Maksudnya hanya 20% daripada kios di sana yang diisi. Dengan daripada 10, 2 je isi.
Betul. Dan 4 peniaga yang ada dekat situ pun diorang kata, diorang mengaku yang hanya diorang dapat pungut RM50 je sehari. RM50 sehari. Jadi walaupun memang sewa dia rendah, tetapi kalau kawasan tu tidak bagus, tidak mempunyai trafik, dia tidak membantu sesiapa. Dan seperti Wabi Afif ada sebut juga tadi lah, macam sebenarnya polisi ni membantu siapa? Membantu peniaga ke membantu pembekal? Yang persoalannya pertama kita rasa macam tak ada study lah. Yang keduanya, dia buat tahun 2023. Maksudnya dah ada setahun pelaksanaan. 50 juta bajet. Tiba-tiba tahun 2024 dia tambah jadi 100 juta. Tapi 4,000 kios saja. Bermaksud yang ditambah baik adalah kotak kios tu je. Dia tambah solar lah, tambah apa semua. Daripada 16,000 dah jadi 25,000. 25,000. Ya. Naik 10,000 dalam masa setahun. Sebab tu saya tengok Tok, saya rasalah program yang Ngakomeng buat lebih kepada is monetary driven, bukan the need, bukan keperluan peniaga atau golongan peniaga B40 yang nak peniaga. Dia tak ada nak address isu itu. Yang penting buat kios dulu. Yang penting pembekal kios tu dapat grant kerajaan ni untuk laksanakan program ni. Tender ke tak? Saya dengar tak tender lah, tapi dia jawab macam pelik je kan. Jadi sebab tu kita nak tahulah persoalan kita pada Ngakomeng. Dia jawab je lah, tak perlu dia nak ugut-ugut nak panggil MC apa semua. Gila ke apa menteri ni? Dia koyak dia sebenarnya kan. Jawab je lah elok-elok kan. Kita tanya, ada tender terbuka kan? Keduanya, kios ni dia jawab, dia kata dah serah pada kontraktor, kepada PBT. PBT yang nanti kontraktor. Kita kena faham, kios ni satu Malaysia rupa sama. Betul. Standard. Walhal kita tahu banyak je pembekal-pembekal kabin lain yang ada di luar sana. Betul. Kenapa nak kena standard? Okey, kalau you kata okey, saya nak kabin spek dia 10x10. Beratus pembekal di luar sana yang boleh buat 10x10, tetapi berbeza-beza lah rupa dia. Dan saya cek harganya lebih murah. Harga lebih murah. Bahkan yang kios yang tu saya dengar dalam saya nampak itu dalam di social media dia orang post, di Shopee baru 12,000. Ya, harganya baru 12,500, tidak termasuk solar, tidak termasuk stiker, dan tidak termasuk apa lampu-lampu lilap-lilap. Lampu LED. Lampu LED. Tapi saya nak tanya lah, saya tak pernah jumpa peniaga. Saya banyak juga berjumpa dengan peniaga kan. Tak pernah saya jumpa peniaga dia orang kata masalah utama dia orang adalah tak ada solar panel dekat dia punya bahkan tak ada kios. Bukan tak ada kios. Mereka nak, okey, contoh site mereka nak berniaga tu. Kami suka nak berniaga sini sebab ramai orang datang. Bukan sebab kami tak nak ada solar lesen. panel. Kami nak lesen. Tapi itulah, perlu ke solar panel? Tak perlu. Peniaga selama ni kita tengok peniaga goreng pisang tak ada pakai solar panel tak? Maksudnya dia nak peniaga tu duduk kat situ pada pagi sampai malam kat situ panas. Walhal kita tahu sebahagian besar peniaga ni dia tak akan duduk situ 24 jam. Tak, saya nak tanyalah, kalau misalnya kios tu dia jual goreng pisang, takkan nak jual goreng pisang satu hari? Ya, orang selalu makan goreng pisang, minum petang. Jadi dia ada timing. Timing. Sebab tu saya kata tadi, lesen tu yang penting. Mana you bagi, okey, you boleh berniaga pukul 12 tengah hari sampai pukul 7 malam. Baik. Okey, lepas tu kena kemas, bersihkan tiap-tiap hari. Itu yang peniaga nak. Betul. Bukannya peniaga nak mereka ni diberi kios seperti itu, suruh duduk kat situ, bayar sewa. Betul lah dia bayar sewa. Tapi sebab tu saya sebut tadi, program yang Ngakomeng buat ni, dia bukan soal gajah putih je. Dia, yelah, gajah putih tu pada mata kita. Tapi ada orang dah dapat 50 juta tu. Ada orang dah dapat 100 juta tu. Itu yang kita persoalkan tadi. Pertama, dia ada beberapa isu tadi. Yang pertama, isu dia adalah tak ada kajian dibuat. Sebab tu ada mismatch kan. Dan dia tidak menyelesaikan masalah yang kononnya nak diselesaikan tadi. Masalah lesen, tak selesai kan. Kedua, bila dia buat reka bentuk tu, tidak menyelesaikan masalah peniaga. Sebab dia tak mesra peniaga kan. Disebut oleh Naim tadi, kenapa kena ada solar panel, kena ada apa semua. Tak perlu pun. Satu kan? Ngakomeng sekarang kena jawab. Bila kita tanya, masyarakat tanya, netizen tanya, adakah projek ni dibuat secara tanda terbuka? Dia kena jawab. Sebab kalau tak, betul lah sangkaan saya selama ni bahawa DAP ni direct award party. Direct award party. Yang dia sebut tadi, bila saya dengar-dengar, yang dia sebut tadi, sebut harga kepada kontraktor yang lebih kurang ceritanya macam nak pasang benda tu. Pasang. Bukan membuat benda tu. Bukan buat berkios.
Maksudnya dia ada dua proses ni. Sebab tu komen kena cerita betul-betul kat rakyat ni. Rakyat confuse kan. Ya. Dia cerita tadi sebut harga kepada kontraktor untuk pasang, untuk ambil daripada PBT. Saya jangka mungkin peruntukan tu diturunkan ke PBT. Okey. Tetapi lantikan kontraktor yang pasang itu syarat dia mesti ambil daripada pembekal yang Pembekal yang satu ni ataupun dua ni lah. So, sebab tu soalan saya pada Ngakomeng sekarang, adakah benda ni memang distandardizekan supaya pembekal yang sama boleh bekal ke seluruh negara, atau kontraktor yang dilantik yang Ngakomeng sebut ni boleh ambil mana-mana kios yang available dalam market untuk mereka pasang? Macam tak logik. Tak logik lah sebab kita nampak tak ada. Semua standardized. Betul. So yang logiknya sekarang ni dia ada dua proses. Satu adalah pembuatan kios yang standard, model 1.0 ke model 2.0 mesti ada satu pembuatan standard. Soalannya ada tender ke tak ada tender? Betul Betul. Yang kedua soalan dia yang sebut harga tadi ni, ini soalan berbeza. Ini adalah untuk orang yang ambil daripada PBT dan pasang itu benda yang berbeza. Yang kedua yang dibangkitkan oleh Naim tadi, harga 12,500. Betul? Campur solar panel apa semua tu yang jadi 16,000, jadi 17,000. Itu pun masih tak cukup 25,000. Ya. Mana pergi hilang 9,000 lagi. Kos lori ke apa kita faktorkan lah. Ngakomeng kena jelaskan lah. Takkan pasang 1 sampai 9,000. Saya baca kenyataan dia tadi. Saya cuba nak fahamkanlah minda Ngakomeng ni. Dia kata 25,000 tu hard maksimum. Dia kata ada yang 13,000, ada yang 15,000, yang ada yang 17,000. Tapi bagi saya sekarang ni, kita sebenarnya tak perlukan lebih banyak penjelasan daripada Ngakomeng. Saya rasa lebih banyak dia jelaskan, lebih banyak kita pening. Sekarang ni dia dah minta Azam Baki untuk datang minum teh dengan dia. Saya tak tahu pula yang minum teh ni masuk siasat, dan saya tak tahu pula Azam Baki bila siasat mana-mana pihak dia akan minum teh dengan mereka. Tu agak pelik. Tetapi apa pun biadab untuk seorang menteri panggil ketua agensi yang sepatutnya bebas untuk datang minum teh dengan dia. Itu biadab. Pada saya biadab. Bukan sebagai seorang menteri, itu bukan satu tata kelola yang baik. Bukankah itu akan mengganggu siasatan? Ya, tak. I mean, adakah to call someone to have a tea with you, itu bukan siasatan? Ngakomeng ingat dia siapa? Dia ajar je lah untuk ni boleh saya sedia di siasat. Ya. Pada saya biadab lah. Tapi kita kena baling bola tu kepada Azam Baki lah. Sekarang dia akan siasat dengan Ngakomeng ke dia akan minum teh dengan Ngakomeng? Kedua-dua. Ataupun dia akan minta buat siasatan dalaman macam di BKL lagi tu. Hmm. Yalah. Dan banyak sebenarnya kes-kes SPRM disiasat forever lah. Datuk dengan Naim rasa lah kalau pembekal tu, okey katalah kita ada dua sekarang. Yang tukang pasang, yang tukang bekal. Kalaulah kita ambil senario memang kita nak buat duit lah. Kita nak buat duit daripada pembekal ni. Perlu ke tender tu? Kalau dari segi prosedur kerajaan. Sebab dia kata dia dah bagi duit kepada PBT. Cuma mungkin dia meletakkan syarat tu kena ambil pada pembekal. Kena ambil daripada satu pembekal. So sebenarnya dia tak perlu buat tender terbuka pun. Adalah. Tapi bagi saya lah. So nanti Azam Baki akan jawab. Saya takut SPRM akan jawab begitu. Oh tidak ada masalah tata kelola dan sebagainya. Kerana melalui hanya perlu membeli saja. Kerana hanya perlu membeli saja pada Tapi sebab tu kita tak tahu the hidden behind the scene. Ngakomeng berani tak untuk jelaskan kepada kita bahawa memang pembekal ni satu atau tidak, atau kontraktor bebas untuk ambil mana-mana pembekal. Tapi bagi saya lah, kalau pembekal tu bukan satu pun, tu cipta masalah-masalah yang lain. Kenapa buka banyak sangat tender? Ada 795 tender untuk satu jenis kios. Kenapa? Lepas tu kata ada satu yang 15,000, ada yang satu yang 25,000, satu 18,000. Kenapa? Sepatutnya kerajaan buat satu vendor harga yang paling murah lah. Sekarang ni persoalannya, kenapa mahal sangat? Kenapa setiap satu kios tu harga lebih kurang sama dengan apa? Azia? Even 2,000, even 12,500 campur dengan yang lain-lain tu sampai 16,000 pun dianggap mahal. Sebab ada orang kata sebenarnya kios macam tu bawah 10,000 je. Dan bagi saya tak perlu kot solar panel. Tak perlu. Kan? Jadi sebab itu persoalannya Sebenarnya bagi lesen dengan bagi kemah pun dah cukup. Yalah. Bagi itu Sebenarnya. Sebab macam contoh saya. Sebab bila dia bagi kios, dia tak ada perancangan. Dia tak ada perancangan, lepas tu letaklah dekat atas tempat berjalan kaki. Yang sebelum tu PBT dah banner belanja juta ringgit. So, ni apa dasar pembangunan kelestarian bandar, sustainability, ESG, apa semua ni.
yang Komeng pergi campaign, pergi overseas trip, pergi conference apa semua bercakap tentang sustainable ESG apa semua, tapi policy semudah ini tak mampu nak Yalah, actually semua implement. ada. Kan tempat yang kalau tak letak atas tempat pejalan kaki, letak atas parking. Ya. So memang tak kena. Ada setengah saya tengok dah ada tempat berumput pula. So benda-benda macam ni macam memang asasnya tidak ada study. Ya. Maksud tak ada kajian sebelum menggunakan duit rakyat sebanyak 150 juta dibazirkan. Macam tu saja. Buat dulu. Bagi saya lah, ini cuma salah satu daripada gajah putih, projek gajah putih kerajaan. Sepatutnya saya betul-betul tak faham macam mana kementerian boleh belanja berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta untuk pelbagai jenis projek, tetapi mereka tak perlu laporkan pun apa kejayaan kepada semua projek-projek itu. Bagi saya itu sebenarnya punca tata kelola yang kelemah sekarang ni kementerian kita. Diorang tak perlu penjelaskan. Tapi tak apa Naim. Saya rasa lepas jatuh je kerajaan ni, kita take over, kita akan buka file. Walaupun tak buka sekarang, walaupun dia minum teh ke apa. Dengan Komeng kita tunggu je. Jatuh je kerajaan ni, memang dengan Komeng antara salah seorang yang kita yakin akan dibuka segala siasatan terhadap beliau. Tapi itulah. Okay, kita berbalik pada kios ya. Kios, isu dia pertama tak ada study, kedua tidak menyelesaikan masalah peniaga, ketiga harganya mahal sangat. Okey. Apa yang kita nak minta kerajaan buat selain daripada SPRM buat ni? Adakah perlu kita suruh PAC juga panggil dan siasat? Saya rasa itu boleh. YB Mas Masih Meniati selaku ketua PAC boleh, pengurusi PAC boleh memulakan itu di peringkat parlimen. Dan saya yakin itu akan mendedahkan yang sebenarlah apa sebenarnya rasional di sebalik polisi ini dan bagaimana tata kelola pengurusan kewangan untuk nak melaksanakan projek ini dan sebagainya. Bahkan kalau boleh sepatutnya kalau dipanggil segera oleh PAC, apa juga pelaksanaan tahun ini harus dihentikan. Ya. Kerana diberhentikan dan juga perancangan untuk tahun depan juga diberhentikan. Dan Komeng kena faham, ini bukan soal sabotaj, dia yang sabotaj sendiri. Betul. Sebagai menteri dia gagal untuk melaksanakan itu dalam keadaan yang saya sebut tadi, dari segi kelestarian bandar, dari segi pembangunan bandar yang selamat dan sebagainya. Sebab tu saya kata tadi, policy nak bagi kios, my kios ni, is money driven. Ya. It's just profit driven. Bukan kepada peniaga. Bukan kepada peniaga. Bukan nak selesaikan isu peniaga. Dia nampak, okey, ada satu masalah peniaga kat sini. Peniaga tak ada ni. Kita gunakan peniaga ni. Dia gunakan orang B40 ni. Dia guna argument kononnya B40 ni perlukan benda ni. Menunggang B40. Menunggang B40 ni. Untuk justify. Untuk justify. Ni bukan soal peniaga Melayu ke Cina ke India, tak. Dia menunggang rakyat miskin untuk nak justify bagi 50 juta pada tak tahu siapa, 100 juta kepada kroni dia ke apa, kita tak tahu siapa, untuk nak pastikan projek ni dilaksanakan dan cuba justify dengan cara begini. Pada saya, dia bukan hanya dalam hal ni dengan Komeng bukannya biadab, tapi pada saya dia dah menzalimi rakyat dan juga pada saya dia banyak benda dia kena jawab. Dan macam nak tambah Saya setuju dengan pandangan tu, dan saya pun terfikir jugalah 150 juta tu sebenarnya kalau diorang spend ataupun diorang belanjakan untuk kemah saja, berapa banyak kemah diorang boleh banyak lagi. betul kan. Lepas tu kalau tak kemah pun mungkin kita tak perlu, negara kita tak perlukan sebegitu banyak kemah misalnya. Duit tu boleh digunakan untuk pelbagai perkara lain, untuk membantu peniaga kecil, untuk membersihkan kawasan. Ada banyak cara. Ajar peniaga kita digital marketing, ajar training, upskill, QR code, kadang-kadang ada yang tak ada lagi, hygiene, kebersihan. Itu lebih utama. Ini kios ada solar panel, tak tahulah. Saya ingat kita kena pergi check pula, ada tak kios yang buka waktu malam, tengok berapa banyak yang buka. Itulah. Saya takut kat Taman Medan tu, dia takut dia jadi sarang je lah dia. Sarang bom walid. Bom walid tak apa, ada juga hasilnya. Saya takut jadi sarang dengki. Itu saya sebut tadi, dari segi sustainability, dari segi ESG, dari segi green initiative punya konsep dan sebagainya, memang Semua masuk longkang. semua masuk longkang lah. Ramai yang sindir. Kios KPKT, kios berantu, kios Gajah Putih,
ada isu tata kelola, ada isu tak ada kajian dibuat sebelum dibuat kios. Siapa yang untung? Ini projek untuk peniaga atau untuk pembuat kios? Ramai yang sendiri.